Tadi kita baru lepas buat rawatan labia plastik dengan vaginal cutting. Mesti ada rasa sakit tak? Tak ada rasa sakit pun. Dia cakap dia rasa macam kebas-kebas, sejuk macam tu je. So memang tak ada rasa sakit langsung kan? Tak ada. Sebab rasa kita guna ubat bius yang premium, jadi rasa dia agak ringan sikit lah. Patutlah tadi masa buat tu Aina rasa every mindful. Kalau tu cakap dah siap je. Okay, sekarang kita tengok Miss punya ni before dengan after. Ini Miss punya before. Labia agak besar, lepas tu dia tak seimbang lah. Jadi apa tu? Dia punya penampilan macam tak menarik sangat lah. Lepas tu bahagian kawasan faraj Miss pun agak longgar. Sebab Miss baru bersalin kan. Yang ni yang after. Tengok labia makin cantik. Lepas tu bahagian faraj pun dah semakin kecil lah. Macam ada darah ni. So lepas ni akak dah boleh je buat aktiviti normal macam biasa. Boleh buat kerja. Boleh. Lepas tu 7 hari akak kena datang sini balik untuk kita cek luka. Lepas 7 hari. Betul. Tapi selama 3 minggu ni kita jaga makan Kena pantang juga. Betul. Tak boleh makan ayam, kangkung dengan daging. Kalau boleh elakkan lah. Okay. Thank you.